Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami untuk kami menerima kebenaran-Mu. Moga tazkirah Ramadan pada hari ini menjadi peringatan dan penguat iman kita semua. Ramadan mengajarkan nilai-nilai pemurah, kasih sayang dan keprihatinan terhadap sesama insan. Ini adalah masa yang sesuai untuk kita menggandakan sedekah, membantu mereka yang memerlukan dan menyumbang kepada anak-anak yatim. Marilah kita bersama-sama berkongsi rezeki agar rezeki yang dikurniakan Allah mendapat keberkatan darinya. Rasulullah SAW bersabda, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan kedermawanan beliau adalah paling tinggi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Marilah kita bersama-sama berkongsi ilmu ini dalam kehidupan seharian. Ingat, Ramadan jalan pulang kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.